kalah kepada Buriram. Apa benda ni weh? Bagi yang ketinggalan, JDT baru saja tewas 3-1 kepada Buriram dalam semi-final Shopee Cup. Sejujurnya abang terkejut gila dengan permainan JDT hari ini. Para pemain nampak tak fokus dan tak ada tenaga macam mereka baru saja main semalam. Terutamanya defense JDT. Tak pernah abang tengok mereka barai sampai macam ni guys. Seingat abang 3 saja serangan daripada Buriram dan itu menghasilkan 3 gol. Positioning memang out dan ball watching. Dari segi serangan pula tak ada hala tuju dengan cutting edge. Nacho Mendes dengan Arribas yang sedang cuba buat sesuatu tetapi tidak boleh menghasilkan apa-apa. Sekurang-kurangnya dapat 1 gol sagu hati daripada Akachi tapi itu pun nasib baik Abang kena bagi kredit kepada Buriram hari ini lah. Tak tahu sama ada mereka ada guna Bomo atau tidak tetapi dia punya formasi dengan defense sangat solid. Segala percubaan untuk menyerang daripada JDT dipecahkan dengan mudah sekali. Masih ada lagi leg kedua minggu hadapan tapi JDT kena buat lebih baik daripada apa yang ditunjukkan hari ini.